Apabila sampai satu peringkat, dia akan terganggu. Boleh jadi kita tinggal tu. Kalau macam sahabat ni, dia tidak tinggal, tak apalah, dia kuat. Letih-letih dia pun kuat lagi. Perawi ni kata, dalam riwayat seterusnya, bacalah Quran seperti tadilah, puasa sehari, tak puasa sehari. Lepas tu Atha bin As-Sa'ib meriwayatkan daripada Sa'ib, ayah dia, dengan orang-orang lain, anak murid, saing kepada dia, saing kepada dia, saing kepada dia dalam mengaji tu. Jadi mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ayah dia meriwayatkan kata 7 hari. Ada yang mengatakan 5 hari. Mana hak suk tu 5 hari. Tadi kita sebut dah, ada hak 3 hari pun ada juga. Hak ni mana khilaf perawi ni. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Mana tak berapa ingat lah. Setengah tu kata sekat 5 hari. Alah tunggu sampai 5 hari. Setengah kata sekat 7 hari lah. Tapi hak lebih banyak sebenarnya hak 7 hari. Sebab apa? Ya sekat 7 hari itu. Ataupun paling cepat lah kita 3 hari. Sebab nak suruh faham baca, bukan nak suruh baca saja. Nak suruh tadabbur, perhati, renungi makna dia tu, ataupun pengajaran Quran tu, hak tu. Nak suruh hak tu. Walaupun baca saja tu pun ada kelebihan dah. Memang ada kelebihan, tidak dinafikan. Baca saja tu pun ada kelebihan ada Quran. Tak faham makna ke satu pun ada kelebihan. Tapi tentu sekali kalau kita baca dengan faham, sekurang-kurang kita katalah, kalau sampai sekarang ni kan tidak payah, mudah je, walaupun tidak faham secara terus pun, kerana tidak mengaji secara formal lah, kita kata boleh kita buat, iaitu dengan cara terjemah. Terjemah ada kan? Bila baca tu tengok, cuba hayati maknanya. Bila baca tengok, ada ke cara lagu tu lah, tengok terjemahan dia, boleh buat lagu tu. Dan kalau buat lagu tu, besar maknanya tu. Kali ni kita ambil terjemahan ni beberapa kali. Maknanya dalam masa setahun boleh jadi satu terjemahan Quran dengan terjemahan tu kita boleh habis beberapa kali. Tahun depan rancangan kita terjemahan lain pula. Hak ni iktiraf lah, terjemahan yang sah, yang bagus. Misalnya kalau di tempat kita ni Pimpinan Ar-Rahman tu bagus dah tu. Bagus lah. Walaupun bagi ana lah yang baca ni ada lagi tempat-tempat, beberapa tempat tu kita berasa kurang sedap. Kurang sedap. Tapi secara keseluruhannya ini antara terjemahan yang bagus. Kalau hak Indonesia tu, hak department Indonesia tu lah, agama tu, hak tu antara yang bagus. Lepas tu kita boleh tengok lain-lain lagi. Kalau boleh buat lagu tu, banyak faedahnya. Itu kepada orang yang tak erti hak Arab lah. Tapi kalau hak erti Arab, cubalah ambil tafsir. Hak reka-reka dulu, baca, tengok. Baca tak, kalau faham dah tak apalah. Faham molek dah. Tapi nak suruh belah-belah tu tafsir selalu. Tengok tafsir. Tengok tafsir selalu. Ku Arab. Kalau buat lagu tu, banyak faedahnya. Dalam riwayat yang ketiga ni, lagu tu juga cerita yang sama. Dia tanya dalam masa selama mana nak berhabis Quran. Begitu seperti tadi lah. Raddadal kalam Abu Musa. Abu Musa ni maksudnya Ibnul Muthanna, Muhammad Ibnul Muthanna. Kunyah dia hanya Abu Musa. Kunyah dia juga Ibnul Muthanna. Iaitu tok guru kepada Imam Bukhari, Abu Musa Muhammad bin Al-Muthanna. Dia mengulangi, yakni membalas percakapan antara Nabi, yang berlaku antara Nabi dengan Abdullah bin Amr bin Al-As ni sampai ke bawah lah, sampai akhirnya sampai sekat 7 hari. Berhenti situ. Mana dia mereka. Lagu tu pun dia kata saya mampu buat lagu tu lagi. Nabi SAW berkata tidak akan faham orang yang baca kurang daripada 3 hari. Tidak akan faham. Maknanya
hak yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih ni, ni hak paling molek. Lepas tu kalau ada orang kata saya boleh baca lebih dalam masa semalam ni habis Quran, alah lah boleh tak? Tak apa, tapi takut jadi kau nyehu. Jadi kau sum'ah pula dah. Begitu orang kata kau. Orang pun sebut, dia pun rasa senang hati. Orang sebut dia semalam sehari boleh habis Quran. Sebut tak sah tu, sia-sia kalau kalau nak pun, kalau boleh tak apa. Orang-orang hafal Quran sungguh mulut dia gerak sama. Tapi adakah kita ni kerja kita hak tu saja? Kerja kita ni hak tu saja apa? Itu masalah. Banyak lagi benda lain. Kalau kita kata nak baca kitab, tak kata tengah duduk mengajar segini nak baca lah lagi. Nak baca lagu mana? Kecuali kalau duduk di rumah tak jumpa dengan orang, boleh lagu tu. Tapi adakah Islam ni nak lagu tu? Dia banyak lagi benda lain, tuntutan lain tu. Dengan sebab itu paling tinggi 3 hari. Pak Nabi SAW kata ni molek dah. Pak ni lah paling molek. Dia kata tu. Kalau ada hak lain tu, dia jadi lagu lain dah. Jadi lagu lain. Tak tahu tajwid mana dah. Pak dia suruh baca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dengan tartil, dengan penuh tajwid. Nak tajwid lagu mana? Dah cepat terlajak. Dengan sebab itu dia kata tak akan faham. Tak ada masa dah nak mikir, nak merenung apa, tak ada dah. Kalau baca lagu tu, kecuali kalau dengan maksud nak banyak kali habis, mungkinlah setengah orang boleh buat lagu tu, mungkin dia tak ada kerja lain, boleh lah. Tapi kalau ada benda lain lagi, tak boleh buat lagu tu. Ikutlah hak sepon Nabi SAW ayat ni. Kalau kita buat lagu ni sama-sama, kalau buat dalam masa 3 hari pun sebentar, lepas pada tu lama tak cara, tinggal, tak ada guna juga. Tapi kalau baca sebulan sekali, nak bulan habis sampai ke mati baca lagu tu. Itulah cara Nabi SAW yang apabila dia pegang buat sesuatu amalan tu, dia akan buat sampai bila-bila. Itu paling baik, lebih baik lagi daripada seketika saja kita buat. Lepas tu riwayat daripada Abdullah, ni semua daripada dia berlaku ni. Nabi SAW kata bacalah dalam, baca tu maksudnya khatamkan Quran dalam masa 3 hari. Abu Ali berkata, Abu Ali ni perawi daripada Imam Abu Daud lah, anak murid Imam Abu Daud. Ni Abu Ali Al-Lu'lu'i. Abu Ali Al-Lu'lu'i, dialah riwayat dia ni lah, riwayat Abu Daud ni sampai kepada kita ni melalui ni lah, Abu Ali Al-Lu'lu'i, anak murid dia. Dia kata saya dengar Abu Daud. Ini menunjukkan kitab Abu Daud ni depan kita ni disusun, ditulis oleh anak murid. Sebab ada dia kata saya dengar Abu Daud. Takkah kalau Abu Daud sendiri tulis, dia nak tulis lagu ni? Takkan saya dengar Abu Daud ni kitab ni. Maknanya kitab ini disusun oleh anak murid Imam Abu Daud. Dia kata saya dengar Abu Daud berkata. Abu Daud kata apa? Saya dengar Ahmad, Imam Ahmad lah, yakni Ibnu Hanbal, kata Isa bin Syadzan, mana salah seorang perawi ni ada saat ni datang, Kayis, seorang yang bijaksana. Ini adalah tauthik ataupun pengiktirafan yang diberikan oleh Imam Ahmad terhadap Isa bin Syadzan. Maknanya seorang yang bijaksana, bukan seorang yang tak erti lah, tak berapa cerdik ke, tak. Bukan seorang yang tidak baik ke, tak. Dia seorang yang bijaksana. Itu satu pengiktirafan lah. Maknanya hak kata gini ni anak murid Imam Abu Daud, iaitu Abu Ali berkata. Qala Abu Ali. Kalau nak kira qala Abu Ali ni, kalau nak kira mana bawah lagi daripada Abu Ali tu. Itu yang penting, sanak-sanak hadis tu bawah lagi. Sebab apa? Kalau Abu Ali sendiri, dia tak akan kata qala Abu Ali. Qala Abu Ali ni, Abu Ali berkata, mesti orang lain kata lagu tu. Bawah lagi daripada tu. Itu satu. Yang keduanya mengikut kaedah kitab-kitab ni biasa juga. Biasa juga kitab-kitab ni